Selamat datang. Dalam perkongsian kali ini, kita akan kupas satu persatu cara paling mudah nak jana pendapatan dari rumah khas untuk anda yang baru nak cuba-cuba. Kita akan guna satu platform best ni, nama dia Involve Asia. Dah sedia? Jom kita mula. Cuba tanya diri sendiri, pernah tak terfikir, bestnya kalau dapat buat duit online, tapi kalau boleh tak naklah pening kepala keluar modal, nak kena simpan stok barang, lepas tu nak kena bungkus lagi, pos lagi, kan? Kalau itu yang bermain kat fikiran anda memang berada di tempat yang betul. Dan inilah dia jawapannya, pemasaran affiliate atau affiliate marketing melalui Involve Asia. Ini jalan penyelesaian untuk semua kerisauan tadi. Satu cara yang membolehkan anda jana pendapatan dengan risiko yang boleh kata hampir kosong. Okey, jadi macam mana sebenarnya benda ni berfungsi? Jangan risau, konsep dia sangatlah mudah dan yang paling penting, bebas risiko. Jom kita bedah satu-satu. Okey, cuba bayangkan Involve Asia ni macam seorang orang tengah yang baik hati. Platform ni lah yang sambungkan kita, orang biasa macam kita ni, dengan jenama-jenama gergasi yang kita semua dah kenal. Macam Shopee, Lazada, Zalora dan banyak lagi. Tugas kita? Simple je, promosikan produk diorang. Dan bila ada orang beli, kita dapat komisen. Paling best, nak join ni percuma je. Tak ada bayaran apa-apa pun. Slide ni memang jelaskan segalanya. Tengok belah kiri tu, tugas anda cuma 2 benda je. Cipta kandungan, macam video ke, posting ke, dan kongsi link produk. Yang belah kanan tu, semua tu anda tak payah fikir langsung. Tak payah simpan stok, tak payah layan customer, tak payah bungkus barang, dan semestinya tak payah beratur kat pejabat pos. Semua tu brand yang uruskan. Mudah kan? Keseluruhan proses dia tu, dari mula sampai dapat duit, boleh diringkaskan jadi 4 langkah super simple ni je. Pertama, anda daftar. Kedua, anda pilih produk apa yang anda minat. Ketiga, anda kongsi link khas yang diorang bagi. Dan keempat, bila ada jualan dari link anda dapat komisen. Itu je. Okey, jom kita masuk ke bahagian yang lebih praktikal. Macam mana cara nak daftar dan siapkan akaun Involve Asia anda? Proses nak daftar ni senang sangat. Mula-mula pergi je ke website rasmi Involve Asia, daftar guna email anda yang aktif dan jangan lupa cek email untuk sahkan pendaftaran tu. Lepas tu, luangkan sikit masa untuk lengkapkan profil. Isi je butiran asas macam nama, negara dan yang penting platform mana yang anda nak guna untuk promosi nanti. Dan cakap pasal platform promosi, anda ada banyak pilihan. Guna je apa yang anda dah selesa pakai hari-hari. Suka main TikTok? Boleh. Selalu update kat Facebook? Pun boleh. Ada channel YouTube? Lagi bagus. Kalau ada blog atau grup WhatsApp dan Telegram pun, semua tu boleh digunakan. Bestnya, anda tak perlu cipta benda baru dari kosong. Okey, bila profil dah siap, sekarang masa untuk mohon program affiliate. Macam mana tu? Dalam Involve Asia, ada satu bahagian nama dia Advertiser Directory. Kat situ ada senarai semua jenama. Anda cari je jenama yang anda minat, contohnya Shopee, dan klik butang Apply. Selalunya dalam 1 hingga 3 hari, permohonan anda akan diluluskan. Bila dah lulus, masa untuk buat duit. Anda cuma perlu copy link produk dari Shopee, contohnya, dan paste dalam satu tool nama dia Generate Tracking Link kat Involve Asia. Nanti dia akan bagi satu link unik khas untuk anda. Alright, sekarang kita dah masuk bahagian yang paling seronok. Macam mana kita nak tukarkan setiap klik pada link kita tu kepada ringgit Malaysia? Kat sini, kreativiti anda adalah kuasa besar anda. Anda boleh kongsi link tu kat mana-mana je. Buat video review pendek kat TikTok atau Instagram Reels, buat satu posting menarik kat Facebook, tulis review panjang sikit kat blog, atau cara paling senang, letak je link tu kat bio profile media sosial anda. Pilih je mana-mana cara yang paling sesuai dengan gaya anda. Jadi, berapa banyak komisen kita kena kumpul sebelum boleh keluarkan duit? Jumlah minimumnya ialah RM80. Ini adalah satu sasaran yang sangat realistik tau. Sebab jumlah ni adalah hasil terkumpul dari semua jualan yang terhasil dari link anda. Dengan sikit usaha dan konsisten, confirm boleh capai. Bila komisen anda dah cecah RM80, Involve Asia akan mudahkan urusan pembayaran. Anda boleh pilih sama ada nak terima bayaran terus ke dalam akaun bank tempatan anda, ataupun kalau anda lebih selesa guna PayPal pun boleh. Mudah, cepat dan selamat.
Okey, sekarang anda dah faham semua benda teknikal. Macam mana nak daftar, macam mana nak buat link. Sekarang, jom kita sembang pasal strategi pula. Macam mana nak pastikan usaha anda ni betul-betul membuahkan hasil. Okey, tolong beri perhatian penuh pada strategi ni sebab ini sangat-sangat penting. Untuk orang yang baru mula, cara paling pantas nak dapat perhatian ialah melalui video pendek. Pernah nampak kan video jenis racun Shopee atau barang best Shopee? Buat kandungan macam tu. Buat review produk yang tengah viral. Kandungan macam ni sangat senang nak meletup kat platform macam TikTok. Dan anda tak perlukan follower yang ramai pun untuk bermula. Nah, ini ada beberapa lagi idea yang dah terbukti berkesan. Fokus pada produk-produk yang tengah viral. Buat senarai cadangan produk yang trending dan murah. Atau buat video unboxing. Siapa je tak suka tengok orang unboxing barang baru kan? Ini semua adalah jenis kandungan yang orang suka tonton dan suka kongsi. Jadi, sebagai rumusan, inilah sebab kenapa Involve Asia ni satu peluang yang sangat best. Pendaftaran percuma, tak perlu keluar modal 1 sen pun, dapat akses kepada jenama-jenama besar dan ianya sangat-sangat mesra untuk beginner. Tapi bagi saya, kelebihan yang paling utama ialah potensi untuk jana pendapatan pasif. Apa maksudnya tu? Maksudnya, video atau artikel yang anda buat hari ni boleh terus-menerus bagi komisen kepada anda untuk berbulan-bulan, malah mungkin bertahun-tahun akan datang, tanpa anda perlu buat apa-apa kerja tambahan. Sekarang, anda dah ada semua maklumat yang anda perlukan. Tiada risiko, tiada kos, yang ada hanyalah potensi untuk menjana pendapatan. Jadi, persoalannya sekarang, adakah anda dah bersedia untuk ambil langkah pertama dan mulakan perjalanan affiliate anda sendiri?